Kem pelarian Shatila dan Burj Barajneh di Beirut, Lebanon merupakan dua lokasi utama yang menempatkan pelarian Palestin. Ia ditubuhkan selepas peristiwa Nakbah pada tahun 1948. Kedua-dua kem ini berdepan pelbagai cabaran termasuk kesesakan penduduk, keadaan hidup yang daif serta trauma sejarah seperti pembunuhan beramai-ramai Sabra dan Shatila pada tahun 1982. Kem Shatila ditubuhkan pada tahun 1949. Kem ini pada awalnya merupakan penempatan sementara bagi pelarian Palestin yang melarikan diri dari kampung-kampung di utara Palestin. Kini, kem ini telah berkembang menjadi kawasan yang padat dengan infrastruktur yang serba kekurangan. Pembunuhan beramai-ramai pada tahun 1982 menjadikan kem ini sebagai simbol penderitaan komuniti Palestin di peringkat antarabangsa. Kem Burj Barajneh telah dibuka pada tahun 1949 oleh Liga Persatuan Palang Merah. Kem ini terletak di pinggir selatan Beirut, kawasan yang kini dianggap sebagai kubu kuat Hizbullah. Ia direka untuk menampung 10,000 pelarian. Populasi kem ini kini melebihi 40,000 termasuk penduduk Palestin, Syria, penduduk tempatan Lebanon dan juga lain-lain. Pada September 1982, semasa Perang Saudara Lebanon, militan Falangis ataupun Parti Kataib yang merupakan sebuah parti politik Kristian haluan kanan yang disokong oleh Israel telah menyerbu kem Sabra dan Shatila. Ianya kemudian mengakibatkan pembunuhan antara 1,300 hingga 3,500 orang awam. Majoritinya adalah rakyat Palestin dan Syiah Lebanon. Serangan ini berlaku selepas pembunuhan Presiden Lebanon Bashir Gemayel sebagai tindakan balas dendam. Walaupun pasukan Israel tidak terlibat secara langsung dalam pembunuhan, mereka membantu melalui mengepung kem dan memberikan sokongan logistik kepada militan tersebut. Pelarian di kedua-dua kem ini berdepan cabaran yang amat serius, antaranya kesesakan dan infrastruktur. Kem-kem ini sangat sesak dengan kekurangan perumahan, kemudahan sanitasi dan perkhidmatan kesihatan. Ramai penduduk terpaksa menggunakan tandas awam akibat ketiadaan kemudahan asas di kediaman masing-masing. Kebanyakan penduduk kem ini juga hidup dalam kemiskinan dan pengangguran. Kem ini juga sering menjadi mangsa eksploitasi jenayah yang memburukkan lagi kehidupan penduduknya. Akses kepada pendidikan berkualiti amat terhad. Walaupun terdapat sekolah-sekolah dalam kem, sumber yang disediakan tidak mencukupi dan ramai kanak-kanak berdepan kesukaran bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Keadaan ekonomi yang kritikal telah menghalang penduduk daripada mendapatkan pekerjaan tetap. Kebanyakan mereka bergantung kepada kerja tidak formal atau bantuan daripada pertubuhan bukan kerajaan, iaitu NGO. Menurut data terkini mengenai populasi, kem Burj Barajneh kini menempatkan lebih 40,000 orang termasuk pelarian dari Syria, Palestin dan penduduk tempatan Lebanon. Populasi kem Shatila juga tinggi walaupun angka terkini jarang dikemaskini. Menurut data terkini dalam aspek pendidikan pula, usaha oleh NGO dan organisasi tempatan telah meningkatkan akses kepada pendidikan. Namun, kekurangan dana dan sumber terus menjadi cabaran utama. Konflik serantau yang semakin meningkat telah menyebabkan lebih ramai pelarian terpaksa berpindah, memberi tekanan tambahan kepada sumber dalam kem. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kedua-dua kem ini menghadapi cabaran baru akibat konflik serantau. Contohnya, serangan Israel berhampiran Shatila telah memaksa ramai penduduk berpindah ke kawasan yang lebih selamat. Kehadiran pelarian Syria juga menambah beban kepada sumber yang sudah sedia terhad dalam kem. Kem pelarian Shatila dan Burj Barajneh melambangkan perjuangan dan ketabahan pelarian Palestin di Lebanon. Walaupun berdepan trauma sejarah dan juga cabaran yang berterusan, penduduknya terus berusaha untuk memperbaiki keadaan hidup dan mendapatkan pengiktirafan hak mereka. Usaha menangani cabaran ini memerlukan sokongan antarabangsa yang berterusan serta pengiktirafan terhadap ketidakadilan sejarah yang dialami oleh komuniti ini.